Pernah tak anda terfikir dalam setiap perbualan kita ada macam satu set peraturan yang kita semua ikut tapi tak pernah diajar kat sekolah pun? Peraturan yang bantu kita jaga hubungan baik sesama kita. Hari ni jom kita bongkar sikit sains di sebalik kesopanan ni dan kita kena pasti model-model yang menjelaskan seni komunikasi ni. Okey, ini perjalanan kita untuk kupasan kali ni. Mula-mula, kita sentuh sikit pasal bahasa dan budi. Lepas tu, kita tengok asas-asas perbualan sopan diikuti dengan satu teori yang sangat popular, iaitu menjaga muka. Kemudian, kita balik ke konteks tempatan dan akhir sekali, masa untuk anda pula buat refleksi. Baik, kita mulakan dengan bahagian pertama, bahasa dan budi. Persoalannya, kenapa ya kita kena berhati-hati sangat dengan apa yang kita cakap? Kenapa tak boleh cakap straight to the point je setiap masa? Jawapannya, sebenarnya cukup mudah. Sebab kita manusia dan kita ada keperluan asas untuk jaga hubungan sosial yang harmoni. Cuba fikirkan benda ni. Nak minta kopi je pun, anda boleh cakap, bagi saya kopi. Boleh juga kata, boleh saya dapatkan secawan kopi? Ataupun yang lagi berlapik, maaf ya, kalau tak menyusahkan, saya nak pesan kopi satu. Nampak tak? Benda sama tapi cara cakap berbeza-beza. Kenapa wujud banyak pilihan ni? Inilah dia majlis kesantunan, cara kita menguruskan interaksi sosial kita. Sekarang, jom kita undur sikit ke belakang. Kita tengok macam mana para pengkaji bahasa mula-mula sekali cuba fahamkan dan petakkan semua peraturan tak bertulis ni. Usaha ni membawa kita balik ke era 70-an, di mana idea-idea asas tentang kesantunan ni mula terbentuk. Garis masa ni tunjukkan dengan jelas evolusi pemikiran tentang kesantunan berbahasa. Nampak tak? Semuanya macam meletup sekitar tahun 1975 tu dengan dua pendekatan yang agak berbeza. Dari situ, ia berkembang jadi teori yang lebih mendalam oleh Brown dan Levinson dan akhirnya disesuaikan pula dengan acuan tempatan kita oleh Asma Omar. Yang menariknya kat sini ialah perbezaan fokus antara dua tokoh awal ni. Bagi Grice, perbualan yang bagus tu mesti cekap, maklumat sampai dengan jelas, tak ada pusing-pusing. Manakala Lakoff pula, dia lebih tekankan aspek sosial. Macam mana kita guna bahasa untuk pastikan semua orang selesa dan tak ada yang terasa hati. Macam dua sisi pada sekeping duit shilling kan? Selain Grice dan Lakoff, ada lagi tokoh lain macam Leach dan Fraser. Leach ni pula cuba cari jalan tengah. Katanya, kita kena sentiasa seimbangkan antara nak jadi jelas dengan nak jadi sopan. Fraser pula bawa satu idea menarik. Dia kata kesantunan ni macam satu kontrak sosial yang tak diungkapkan. Maksudnya, kita jadi sopan bila kita penuhi jangkaan orang lain dalam satu-satu situasi. Okey, seterusnya kita sampai ke satu anjakan paradigma, satu game changer dalam kajian kesantunan. Pada tahun 1978, Brown dan Levinson memperkenalkan satu konsep yang sangat-sangat berpengaruh, iaitu konsep muka. Jadi, apa benda muka ni? Ia bukan wajah fizikal kita tu tau, tapi lebih kepada imej kita di mata orang lain, maruah kita, reputasi, air muka kita. Menurut teori ni, hampir semua benda yang kita cakapkan, tujuannya adalah untuk menjaga muka. Sama ada muka kita sendiri ataupun muka orang yang sedang bercakap dengan kita. Teori ni pecahkan muka kepada dua jenis. Pertama, muka positif. Ini adalah keinginan semula jadi kita untuk rasa disukai, dihargai dan jadi sebahagian dari geng. Bila kawan puji kita, dia sedang jaga muka positif kita. Kedua, muka negatif. Ini pula keinginan kita untuk bebas, tak nak diganggu atau dipaksa buat sesuatu. Bila kita mulakan permintaan dengan, maaf ganggu, kita sebenarnya tengah jaga muka negatif orang tu. Di sinilah isunya. Banyak tindakan kita dalam perbualan harian, macam bila kita minta tolong, kita bagi arahan atau kita tak bersetuju dengan pendapat orang, semua ni secara semula jadinya adalah tindakan mengancam muka atau Face Threatening Act, FTA. Ia berpotensi mencalarkan sama ada muka positif atau muka negatif seseorang. Jadi, macam mana otak kita proses semua ni? Tanpa kita sedar, dalam sekelip mata kita lalui 3 langkah ni. Mula-mula, otak kita kesan, okey, kalau aku minta tolong ni, ia satu ancaman. Lepas tu, otak kita cepat-cepat pilih strategi. Nak cakap terus ke, nak berlapik sikit. Akhir sekali, barulah kita sampaikan permintaan tu dengan cara yang paling sopan untuk kurangkan ancaman tadi. Hebat kan?
Okey, kita dah tengok model-model dari barat. Tapi cara kita berkomunikasi sama ke macam mereka? Tentu ada bezanya kan? Di sinilah pentingnya kita lihat sumbangan sarjana tempatan seperti Profesor Asma Haji Omar pada tahun 2000 yang membina model kesantunan mengikut acuan kita sendiri. Petikan ni memang tepat sekali. Ia merumuskan idea utama di sebalik model tempatan. Maksudnya, tak ada satu formula kesantunan yang boleh dipakai oleh semua orang di seluruh dunia. Apa yang dianggap sopan di sini mungkin nampak pelik di tempat lain. Budaya kitalah yang menjadi acuan cara kita berkomunikasi. Modal Asmah ni memang sangat berakar umbi dalam konsep budi bahasa kita. Ia tekankan yang keharmonian dalam masyarakat tu selalunya lebih utama berbanding kejelasan semata-mata. Sebab itulah faktor macam status sosial dan rapatnya hubungan kita dengan seseorang tu jadi sangat penting. Dan inilah puncanya kenapa kita banyak guna bahasa kiasan dan cakap berlapik. Bukan nak putar belit, tapi sebagai tanda kebijaksanaan dan menjaga hati. Baik, kita dah selusuri macam-macam teori, dari Grice sampailah ke Asma Omar. Mesti anda tertanya-tanya, jadi apa gunanya semua ni untuk aku? Macam mana kita nak guna semua pengetahuan ni dalam hidup kita seharian? Perkara paling penting untuk kita ingat, model-model ni bukan macam pasukan bola yang berlawan antara satu sama lain. Tak ada satu yang mutlak betul atau salah. Sebaliknya, cuba bayangkan semua ni macam satu toolbox atau kit alatan. Setiap alat ada fungsi dan kegunaan yang tersendiri untuk situasi yang berbeza. Jadi, dalam toolbox komunikasi anda sekarang, anda dah ada prinsip kerjasama Grice. Bila anda perlukan mesej yang betul-betul jelas, ada model Lakoff untuk situasi yang anda perlu lebih berhati-hati supaya tak singgung perasaan orang, ada teori muka untuk anda uruskan interaksi yang lebih rumit, dan yang paling penting, model Asma sebagai kompas anda supaya sentiasa peka dengan budaya setempat. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Cuba perhatikan cara anda berkomunikasi setiap hari. Gaya anda tu mencerminkan model yang mana satu ya? Adakah anda jenis yang sangat terus terang dan cekap, janji kerja siap? Ataupun anda ni jenis yang akan sentiasa utamakan keharmonian dan perasaan orang lain? Fikir-fikirkanlah.